Hari ini saya selaku Ahli Parlimen Petaling Jaya ingin membawa satu isu tentang yang kontrak pekerja yang memerlukan duty stamp, pembayaran duty stamp sebanyak RM10 untuk setiap kontrak pekerja yang ditandatangani. So saya bacakanlah. Baru-baru ni pelaksanaan ketetapan bahawa setiap kontrak pekerja perlu dikenakan duty stamp sebanyak RM10 telah menimbulkan kebimbangan dan ketidakpuasan yang meluas, khususnya dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS. Saya memahami hasrat kerajaan untuk memperkukuh pematuhan serta penyeragaman dokumentasi. Namun dalam keadaan ekonomi yang mencabar serta kos operasi perniagaan yang terus meningkat, langkah ini jelas merupakan tindakan yang membebankan PKS yang bersaiz kecil sekaligus menambah tekanan kepada perniagaan dan mengganggu iklim pelaburan. PKS merupakan tulang belakang ekonomi negara, menyumbang kepada 40% KDNK Malaysia serta menawarkan 49% pekerjaan. Namun realitinya, banyak PKS mempunyai tenaga kerja yang terhad dan terpaksa berdepan dengan kadar pertukaran pekerja yang tinggi, pengambilan jangka pendek, kerja sambilan serta pekerja sementara. Sekiranya setiap kontrak pekerjaan ataupun employment contract perlu dikenakan duty stamp RM10, jumlahnya akan terkumpul menjadi kos pentadbiran yang tidak perlu. Lebih membimbangkan, bukan sahaja syarikat perlu membayar cukai stamp, malah perlu meluangkan masa untuk mengurus proses cap stamp secara atas talian. Majikan juga perlu mengecap duty stamp tersebut 30 hari selepas menandatangani kontrak pekerjaan. Dan jika tidak, akan dikenakan denda bawah Akta Duty Stamp 1949. Difahamkan mulai tahun ini, sistem e-duty stamp pula dipindah dari stamps.hasil.gov.my kepada mytax.hasil.gov.my. Peraturannya yang berubah-ubah daripada pengecualian pembayaran duty stamp bagi perjanjian sebelum 1 Januari 2025, pembayaran wajib tapi pengecualian denda lewat antara 1 Januari 2025 hingga 31 Disember 2025 dan tiada pengecualian selepas mulai tahun 2026. Ambang gaji bulanan yang tertera dalam kontrak pekerjaan turut dinaikkan daripada RM300 kepada RM3,000. Ianya lebih realistik namun masih memberikan beban kos tersembunyi kepada majikan PKS. Kajian kasar, saya menjalankan satu kajian kasar, mendapati bahawa seluruh proses untuk sign untuk mengecap duty stamp dan untuk menyempurnakan bayaran RM10 untuk setiap pekerja, ianya mengambil purata masa lebih kurang 10 minit. Tinjauan luar juga mendapati terdapat firma yang mengecas sebanyak RM50 hingga RM60 seorang pekerja bagi membantu PKS. Adanya pengusahanya tidak fasih, tidak mahir dan bimbang dengan risiko kontrak yang tidak lengkap. Jadi mereka menyumber luar kepada firma lain untuk membantu mereka dan di-charge sebanyak RM50 hingga RM60 satu kepala untuk melaksanakan kerja mengecap duty stamp. Pengiraan asas mendapati bahawa bagi setiap firma yang mempunyai 30 orang pekerja, yang ini masih tergolong dalam kategori kecil, PKS kecil, sektor perkhidmatan, dengan kadar pusing ganti pekerjanya 20%, kos yang dapat dikuantitikan adalah sebanyak RM1,500 buat tahun pertama dan RM300 untuk setiap tahun berikutnya. Jadi satu kos tersembunyi yang melambatkan operasi dan menjejaskan kecekapan perniagaan. Apa yang lebih merisaukan, birokrasi yang diperkenalkan atas nama pematuhan ini akhirnya akan mengecilkan ruang syarikat untuk melabur, meningkatkan gaji dan memperkukuh produktiviti. Seterusnya melemahkan daya saing PKS di pasaran domestik dan antarabangsa. Dalam suasana persaingan serantau yang semakin sengit, kita seharusnya mengutamakan pendekatan mengurangkan beban dan meningkatkan kecekapan. Bukannya terus menambah kos institusi dan prosedur sehingga perniagaan terpaksa bergelut dengan urusan pentadbiran, admin, kos yang membebankan. Sehubungan itu, saya menggesa kerajaan supaya segera menilai semula ketetapan ini dan mempertimbangkan cadangan untuk membatalkan atau menangguhkan pengecasan RM10 duty stamp yang tidak membawa hasil besar kepada kerajaan pun. RM10 saja
Jadi RM10 kerajaan dapat kutip, namun kos yang dibebankan kepada PKS adalah amat berat. Mungkin lebih daripada RM10. So adakah itu berbaloi? Saya minta dalam kes ini Kementerian Kewangan untuk mempertimbangkan. Dan kerajaan yang ingin memacu pembangunan negara harus berdiri seiring dengan komuniti perniagaan. Apa yang PKS perlukan bukanlah subsidi semata-mata, tetapi sebuah persekitaran perniagaan yang lebih mudah, cekap dan berdaya saing. Kami berharap kerajaan akan mengambil pendekatan yang lebih pragmatik, mendengar suara rakyat, menghentikan trend menambah birokrasi peraturan, serta benar-benar membantu PKS menambah hasil, meningkatkan produktiviti dan bersama-sama memacu ekonomi negara ke hadapan. Dalam kes ini, saya juga ingin maklumkan bahawa selaku rakan Kementerian Kewangan ataupun FOM, Friends of Ministries of Finance, saya telah pun mengutuskan surat kepada Kementerian Kewangan 2 hari lepas untuk minta supaya ditangguhkan ataupun dibatalkan pengenalan charge duty stamp sebanyak RM10 bagi setiap pekerja, setiap kontrak pekerjaan. Sebab bila kita menggaji seorang, dalam 30 hari kena buat kontrak. Dan kalau tidak, kena denda. Dan bila orang tu tinggalkan bidang kerjaya, tinggalkan syarikat tu, tak dapat ambil balik RM10 tu. Dan bila ada pekerja sambilan, kena buat lagi. Ada intern, kena buat lagi. Jadi kesemua ni sebenarnya telah pun mengakibatkan PKS kita kurang berdaya saing. Kebanyakan masanya digunakan bukan untuk membuka pasaran baru, bukan untuk memujuk lebih ramai orang membeli produk ataupun perkhidmatan mereka. Tetapi masanya digunakan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan. Dan bagi saya dari segi kerajaan pula, kutipan RM10 untuk seorang satu kontrak sebenarnya adalah sangat minimal. Mungkin kos yang digunakan untuk melengkapkan borang, untuk mengisikan borang, kena juga scan kontrak tersebut dan muat naik dan kemudian kena buat bayaran. Mungkin kos ni dah melebihi RM10 pun. So, apa guna kita kutip RM10, kerajaan kutip RM10, tapi telah pun membebankan PKS kita dengan kos tersembunyi yang melebihi RM10. So, ini tidak berbaloi dan tidak munasabah. Saya juga di sini ingin meminta, kita sudah ada rombakan kabinet. Jadi selepas rombakan ada menteri yang dikhususkan untuk menjaga PKS, iaitu KUSKOP. KUSKOP. Jadi Menteri KUSKOP sewajarnya membawa perkara ini ke dalam kabinet dan untuk pastikan satu ketetapan yang memuaskan boleh diputuskan dalam kabinet untuk membantu PKS kita. Walaupun duty stamp di bawah bidang MOF ataupun Kementerian Kewangan, namun kita kata subject matter ataupun mangsa dalam kes ini barangkali adalah PKS. Jadi Menteri PKS harus juga bersuara lantang dan tegas dalam mempertahankan kepentingan PKS kita. Sekian, terima kasih. Soalan? Okey, tiada. Sekian, terima kasih. Thank you. 谢谢，南德利，வணக்கம்.